Baru ni ada orang tanya saya, esok lusa Ustaz ceramah di mana? Saya ceramah dekat rumah hutan Bonda Rosita. Oh, ken salam dia. Saya minat dekat dia. Sangat-sangat saya minat kat dia. Cakap kat dia, telajak laris. Engkau salah orang, ke saya salah dengar. Tak apa. Seorang lelaki, suami orang memuji kita yang dia tahu kita ni isteri orang, ada sebab-sebabnya. Mestilah ada udang di sebalik batu. Kalau tidak berada-ada masakan tempur besaran rendah. Alah. Nak bonda balas balik ke macam mana ni? Nasib lah panggil cikgu bahasa Melayu. Kalau, tapi akak pun tam-tam jap-jap pencen bertelekong sampai ke subuh. Janganlah gitu. Oh telekong, suami baru dah wuduk. Hormat pada suami. Macam Kak Tam ni, Kak Tam hormat. Sebab itu Kak Tam boleh pergi ke mana-mana pun tanpa dia. Walaupun ramai lelaki yang mencuba Kak Tam. Oi, Kak Tam. Okey, mungkin Ustaz tambah lagi tentang zina hati tu Ustaz, zina hati. Macam Kak Tam cakap tu. Bahaya tu Ustaz. Dia tak pergi pada fizikal, tapi dia pergi pada hati. Tersuka dengan sesama. Okey, dia sini ya. Maaf, saya bukan pandai sangat. Saya ni orang kata perjalanan belum jauh, pandangan belum luas, berkata belum pandai, bercakap pun belum tahu. Kalau adalah sepatah dua ilmu, Bonda dan Kak Tam lah pendeta yang lebih utama. Ya. Ni anak baru nak belajar, baru nak menapak dalam hidup. Umur pun 17 tadi kan? Maaf, kurang lagi sepatutnya. Ya? 16. Ustaz takkan menipu. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu ulama ajar kat kita begini. Dia dalam usul fiqh, tadi Bonda berminat nak dalami fiqh, bagus Bonda. Dia macam ni, dalam ilmu usul fiqh dia sebut saduz zara'i'. Saduz zara'i' ni maknanya menyekat dari awal. Menyekat dari awal sebelum kemusnahan yang berjela-jela selepas pada tu. Sebelum apa-apa kau sekat daripada awal-awal lagi dah. Jangan mula, senang faham. Jangan mula. Bahasa senang faham kan? Sebab itu kalau dalam Islam, agama ajar apa? Ghaddul basar. Khususnya orang laki-laki. Tundukkan pandangan. Kalau ibu ayah perasan, agama ajar tundukkan pandangan. Bukan pejam mata. Oh jalan pejam mata. Kak Leha apa pejam? Soleha. Anda pejam. Jangan langgar tiang semua. Tak boleh. Tundukkan pandangan bermakna dalam kawalan. Ada rasa nak tengok. Kita kadang, maaf ya, sebagai lelaki yang ori, bukan spicy, ori. Kadang kita yang ori ni, ustaz tak ustaz pun kadang pembaca berita tengok. Walaupun cerita banjir, senyum kita. Hari ni banjir? Oh banjir. Banjir aku tengok. Dia kadang ada agak rasa. Tapi kita kadang, Islam aja. Kau kontrol. Kau mesti kawal. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Kau dengar isi berita dah lah. Tak biarlah tengok pembaca berita. Tu kadang ada suami kadang tengok berita senyum-senyum depan TV. Isteri tanya, abang apa yang seronok sangat cerita Palestin ni? Yalah, sedih lah. Sedih. Seronok tengok mulut merah mata biru tu. Pembaca tu lah. Jadi dia kena kawal dari awal. Sebab itu saya ambil contoh Imam Abu Nuaim berpesan dalam kitab Hilyatul Aulia. Bagus kitab ni. Hilyatul Aulia ni dia menghimpunkan kisah-kisah ulama-ulama. Saya ingat macam Bonda punya kisah lah. Kalau dengar jatuh bangun upside down ni kita pun jadi semangat. Abu Nuaim dia berpesan. Dia kata apa? Kata dia, janganlah berdua-duaan. Satu orang laki-laki sama satu orang perempuan. Walaupun untuk belajar Quran. Dengar baik-baik. Ini bukan cerita pejabat. Bukan cerita persatuan NGO tolong mangsa banjir laki, perempuan laki. Walaupun nak mengajar dan belajar Quran. Jangan seorang laki-laki. Jangan seorang perempuan. Jangan. Saya faham ni ibu-ibu yang duduk depan saya ni pun kadang berminat nak dalami ilmu agama, ilmu Quran. Tapi segan nak duduk ramai-ramai ni. Maaf lah ya, awak kadang baca Quran nampak sangat bertatih. Nampak, wa rafa'na lakazik. Ush. Macam nak roboh. Jadi saya ingat macam mesin padi tercabut tayar. Jadi dia malu, saya malu lah ustaz belajar ramai-ramai. Jadi saya nak belajar one to one coaching sama ustaz. Boleh tak? Ustaz tu pula, jangan boleh lah ustaz. Boleh lah.
Dia buat melembek. Macam Kak Tam kata tadi lah, melembek orang puji. Ustaz kan senang, saya senang belajar dengan Ustaz. Banyak mana. Bolehlah. Selamat maju jaya. Manja kali Ustaz. Ya, belajar pula dalam bilik Tok Imam. Tak boleh. Walaupun seorang laki-laki, seorang perempuan, tujuan belajar Quran, jangan berdua-duaan. Better jangan. Pasal apa? Dia biasakan laki dengan perempuan, yang ketiga kan setan. Saya takut bukan yang ketiga setan. Pak Haji tu yang setan sekejap lagi dia. Jangan. Dalam serban ada tanduk. Tak boleh. Maksud saya, nak jaga zina hati tu, dari awal cut off. Jangan terjebak langsung. Atau kami pun penceramah pun kadang ada perempuan minta nombor telefon, tak bagi. Ini saya depan isteri, saya cakap depan mak betul, saya tak bagi. Nombor PA tak boleh. Belakang pun macam tu juga. Tak payah. Tapi Ustaz macam confused sikit kan. Suara Syarul tu dia macam mana? Oh Syarul. Syarul ni memang betul lah. Akhir zaman betul lah. Perempuan tengah malam. Ustaz dah bergetar lah. Ya, dia punya WhatsApp voice note dia. Abang apa malam-malam perempuan lagi? Bukan perempuan yang iya kan ya, tapi sebab suami ustaz kan, takkan dia tak percaya. Tengok depan baru nampak. Nasib baik. Nasib kau lah Syarul. Gitu. Jadi bagi saya kalau saya nak simpulkan lah. Jadi maknanya jangan terjebak. Maaf kami pendakwah pun kebelakangan ni banyak isu-isu tak sedap didengar. Ada yang dipenjara, ada yang didakwa. Kadang-kadang bukan kita apa, dia insiden lah, tak terkawal diri tu dan macam-macam lagi. Kena jaga daripada awal kena jaga. Mari duk meliuk-liuk ustaz, minta telefon, nak buat apa? Nak tanya masalah darah. Masalah darah. Saya bagi nombor ustazah boleh? Apa ustaz tak ada darah? Apa masalah engkau? Ustaz tak ada darah pula dah. Kalau ustazah kenapa? Kalau ustazah ni garang. Haram, neraka, bala. Habis kalau saya, kalau ustaz syurga. Itu yang tak boleh. Itu semua, itu setan. Bukan dia tu setan. Maknanya godaan tu. Maknanya cut daripada awal. Jangan terjebak langsung. Sebab kita tak boleh kawal kesudahan dia tu nanti. Wallahualam, gitulah. Intipati dia kena kawal lah Ustaz. Manja-manja tu dugaan tu Ustaz. Tak boleh. Ustaz pun ada dugaan dia. Ya, tak bayanglah tak handsome macam ni. Walaupun tak handsome ke? Dengan Syafiq kan lebih kurang. Okey, saya nak tanya juga soalan kepada Kak Tam dulu. Okey Kak Tam. Kak Tam ni Kak Tam ni ada video Kak Tam yang viral mempertahankan menantu dia. Tu tadi tu ibu mertua yang ada kismis kat tepi tu. Dia memang orang tengah tu. Dia punca penceraian. So jadi kita nak minta Kak Tam ulas lah. Adakah kenapa Kak Tam begitu mempertahankan menantu? Menantu buat silap, jadinya Kak Tam tak backup anak. Tapi lihat pada menantu. Boleh Kak Tam jelaskan? Okey, sebenarnya Dekat sikit Kak Tam. Sebenarnya ramai orang fikir saya ni banyak backup menantu dan banyak menyokong menantu, Puan Rosita. Sebenarnya tak. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tu dia adalah tersirat. Dia adalah yang tersirat di sebalik yang tersurat. Yang tersuratnya adalah seperti saya menyebelahi menantu. Tapi yang tersiratnya sebenarnya adalah untuk melindungi mertua untuk jangka masa panjang. Sebab hari ni kalau kita ada anak, macam saya ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Kita ni, Encik Amin, kebanyakan kita wanita di sini, level kita, jujur saya cakap, kita tak boleh samakan kita dengan Bonda Rosita. Kita ni adalah, saya boleh kata kita adalah wanita biasa. Yang mana pada waktu tua kita, pada waktu sakit kita, duit tak boleh jaga kita Bonda. Saya boleh kata duit tidak boleh menjaga kita ketika itu. Dan untuk orang-orang seperti Bonda, situasinya lain. Jadi saya bercakap mewakili wanita-wanita yang seperti saya. Yang kelasnya kelas Kak Tam. Iaitu bila kau dah tua, kau ada anak lelaki dan perempuan. Kau ada anak lelaki, kau ada anak perempuan. Anak perempuan, apa saja dia nak buat, dia perlu mendapat izin suaminya. Kalau dia nak jaga mak dia, dia kena dapat izin suaminya. Kalau suami dia kata tak boleh, dia akan mengalami masalah. Tetapi kalau seorang anak lelaki, dia beritahu kepada isteri dia, saya nak jaga mak sebab mak dah stroke, tak ada siapa nak jaga. Kalau isterinya mengatakan, sayang bawalah mak. Mak awak seperti mak saya. Saya boleh cakap, saya lebih sayang mak mertua saya berbanding dengan ibu saya sendiri.
Saya boleh jaga bang, abang bawa. Menantu yang macam mana yang boleh melafazkan kata-kata itu? Ustaz, Puan Rosita. Menantu yang merasakan sedari awal dia disayangi oleh mertuanya tanpa syarat. Dia dikasihi, dicintai oleh mertuanya tanpa syarat. Bukan pasal dia bekerja, bukan pasal dia rajin, bukan pasal dia pandai memasak dan sebagainya. Sebab itu Kak Tam banyak kali menekankan isu ini. So, setiap ibu mertua, kita kena ingat bahawa apabila seorang anak lelaki kita berkahwin, dia telah menikah dengan seorang wanita yang menjadi suri, yang menjadi peneman hidupnya dan bukan bibik kita. Dan sempurnanya seorang wanita itu, seorang isteri itu adalah di mata suaminya. Dan siapa pun kita hari ini, walaupun kita ibu bapa, tetapi dalam rumah tangga anak kita, kita tetaplah orang luar. Yang tidak boleh memandai-mandai untuk judge macam mana keadaan isteri orang, walaupun isteri orang itu menantu kita. Sempurnanya seorang isteri orang itu adalah di mata suaminya. Biar anak kita menilai isterinya itu sempurna, walaupun buruk di mata kita. Puan-puan, percayalah apa yang Kak Tam katakan ini, bahawa apabila anak kita mengatakan isterinya baik dan sempurna, maka sempurnalah dia juga sebagai menantu. Insya-Allah, masa depan kita sebagai seorang mertua akan terbela. Sebab kita tak tahu perempuan. Saya sekarang sedang menjaga ibu saya bedridden. Ustaz, saya menjaga ibu saya bedridden. Saya datang ke sini pun meminta keizinan daripada kakak saya untuk mengambil alih tugas saya untuk sementara waktu. Sebab saya terlampau excited nak jumpa dengan Bonda Rosita ni. Saya dah berbelas tahun sebenarnya Bonda. Menyimpan, saya sangat kagum kepada Puan Rosita. Saya sangat kagum sebenarnya. Saya tahu perjalanan Bonda, kejayaan Bonda. Dia patut menjadi satu inspirasi kepada semua kita. Sebab itu saya mengatakan hari ini satu ayat lah. Puan Rosita ya. Saya mengkagumi Puan Rosita dan Puan Rosita adalah salah seorang yang banyak memberi inspirasi kepada saya daripada kejauhan dan saya meletakkan ayat ini kepada saya. Ya. Jika aku tidak mampu menjadi pohon cemara di puncak bukit. Allah. Cukup sekadar aku menjadi rumput rampai di muka bumi. Saya bunga kertas. Asalkan boleh memberi bakti kepada manusia. Allah. Itu sudah memadai untuk saya. Okey, panel-panel kita ni penuh dengan bahasa jiwa bangsa. Ya. Yeah. Membahasakan kita Bonda. Kita pula main cakap lepas je. Tak berbahasa sangat. Malu kita. Jadi ada lagi kat tak mana ni? Ada lagi Ustaz. Jadi hari ni kita sebagai seorang mertua kan, pada Kak Tam lah. Apa yang Kak Tam buat sendiri, saya buat sendiri sebagai seorang mertua. Apabila anak kita mengambil keputusan untuk berumah tangga, perkara pertama yang saya buat adalah solat hajat untuk mohon kepada Allah Ustaz. Untuk bermohon kepada Allah untuk memberikan saya kasih sayang. Ya Allah Tuanku, kasih sayang itu adalah milikmu. Kurniakanlah kepadaku ya Allah untuk aku mencintai dan menyayangi wanita yang bernama si Polan bin si Polan ini. Ada doa tu. Ada doa dia. Ada Ustaz. Ada nanti hujung. Jadi jangan ke mana-mana. Gitu. Teruskan. Kak Tam tak tahu pula Ustaz. Jadi kena tolong tap skrin. Jadi Ustaz, seorang Ustaz ni dia perlu berhati-hati berkata-kata ya, Ustaz. Mesti. Sebab apa Ustaz? Dia bergurau ke Ustaz ataupun dia buat cerita yang macam Ustaz kata ayah adalah almari tadi. Itu contohnya kan. Kita akan menganggap jadi dalam hidup kami dua orang ni, doktor, Ustaz, pakar herba, itu adalah orang yang sangat kita percaya Ustaz. Jadi kalau Ustaz ajak Kak Tam, jomlah Kak Tam kita mandi buang dosa dekat air terjun. Sambung doa tadi. Kan jadi kan Ustaz, kita doanya, mohon ya Allah berikan aku kasih sayang supaya aku boleh menyayangi Allah. Bakal menantuku ini dan seterusnya menjadi menantu seperti aku menyayangi anakku sendiri. Ya Allah Tuanku, buangkan perasaan-perasaan buruk seperti cemburu kepada menantu, bersaing dengan menantu. Puan-puan, minta maaf Ustaz Ya. Puan Rosita, apa kebodohnya kita nak bersaing dengan menantu? Allahu Akbar. Siapa yang masak lebih sedap? Bodoh tak? Aduh. Siapa yang lebih disayangi? Siapa lebih berkuasa? Allah. Aku nak tengok lepas kahwin ni anak aku nak dengar cakap aku ke nak dengar cakap bini dia? Puan-puan, jika benarlah anda seorang ibu, jika benarlah anda telah berkorban nyawa dan merelakan diri anda ditoreh dan dijahit hidup-hidup untuk berkorban demi melihat seorang anak itu membesar dan menjadi seperti apa yang kita harapkan,
Alang-alang anda berkorban dan ini sesungguh-sungguhnya niat dan hasrat anda sebagai seorang ibu. Kenapa anda menyimpan rasa cemburu dan tidak suka melihat kebahagiaan anak-anak anda? Allah. Bukankah seorang ibu itu boleh duduk di belakang, Alhamdulillah, aku tidak berapa disukai oleh menantuku. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah kasih sayang itu kepada menantuku untuk menyayangiku semula. Anda melihat kehidupan anda dengan penuh rasa bahagia. Itu sudah memadai untukku. Sebagai seorang ibu, melihat anak-anakku bahagia dan gembira, itu sudah memadai. Puan-puan, saya mengambil tempat ini, ruang ini untuk menyeru kepada puan-puan. Permudahkanlah urusan anak lelaki kita yang sekarang sedang melalui tempoh hidup yang keras. Banyak perkara yang mereka perlu selesaikan. Banyak tanggungjawab yang mereka perlu lunaskan. Jangan kita tambah kesusahan mereka itu dengan ragam kita. Rakus dan serakahnya nafsu kita untuk bertanding dengan seorang menantu. Siapa yang lebih dipilih oleh anakku? Aku atau isteri? Saya memang menganggap metos isteri boleh dicari. Ibu tak boleh dicari ganti. Saya menganggap itu adalah satu kata-kata yang boleh merosakkan institusi keluarga. Sebab saya memegang prinsip Ustaz. Ibu disanjung. Ibu disanjung. Isteri dijunjung. Allah. Suami? Suami Dipeluk. Suami dihormat. Ustaz ni nak separuh juga. mati Ustaz. Yo, ada juga suami. Alhamdulillah, Ya. mujur ada. Ingat mak mentua menantu. Ustaz lah. ni. Dah lah betul lah saya. Nak saya, juga. Okey, tepuk. Saya nak kasih balance. Oh, bagi balance betul, juga. betul. Allah. Ya. Oh, kata-kata Kak Tam tu sangat menusuk Yo. Puan-puan mungkin Sampai. seorang ibu mempunyai anak dan yang telah berkahwin juga. So, ambillah kata-kata Kak Tam ni sebagai motivasi lah. Saya nak sambut. Ustaz punya bolehlah ambil sikit-sikit. Saya nak sambut dengan dia, ada lagu dia. Ada lagu. Berkorban apa saja. Okey, muzik. Anak ataupun menantu, itulah kasih mesra dari seorang mertua untuk menjadi bukti kasih yang sejati. Itulah tandanya jika mahu diuji. Semua berkorban apa saja, menantu atau menana, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Allah, sambut macam lipas kena spray. Ustaz ni dia nak buat konsert kat sini. Dia, Boleh. Dia nak kalahkan kita lah Kak Tam dengan bonda. Dia nak caras lah kita. No, saya nak sambut mood tu. Tapi saya nak komen sikit ya dalam ini dah 5 kali forensik keluarga dan selalunya kami punya ustaz akan ketinggalan. Wallahi kali ni Kak Tam, ustaz kita tak mau kalah ustaz Kak Tam. Tak mahu, boleh. Macam-macam teknik tapi bagus, dia mewarnai, sangat Betul. menggembirakan. Saya rasa forensik keluarga hari ni sangat-sangat luar Best. biasa. Luar biasa, Best. menarik. Betul tak? Alhamdulillah. Cik tepuk Aminah sikit. tu semangat tu. Selalunya kalau ni ustaz-ustaz kalah. Oh ya. Dengan mana tu duduk. InsyaAllah yang Diam 6 terus. kita standby. Yang ke-6 kita Baik standby. nafas lah. Yang ke-6 bagi hin Tak ada, puan. tak ada gurau-gurau. So okay, bercakap pasal menantu tadi, bonda pun ada menantu. Betul. So kadang-kadang bonda ni macam nak tanyalah bagaimana bonda mendidik menantu tu. Kadang-kadang anak bonda pun bonda tak terhandle. So dia pergi kepada menantu. So macam mana bonda? Macam mana didikan bonda kepada menantu? Kak Tam, bonda ada 3 menantu. Saya ada anak yang tak kahwin lagi 3 orang. Semua perempuan. Kebanyakannya menantu saya adalah pekerja saya. Salah seorang kat situ. Salah saya. Bangun sikit Fiza. Tapi saya mengakulah cantik. kelemahan saya Kak Tam. Saya memilih menantu, saya test dulu. Saya memilih staff pun saya test dulu. Biasanya saya test bukan benda sedap, benda tak sedap. Saya kasar dengan dia. Saya nak tengok. Contoh, Ustaz kenal kan Bini Syukri kan? Okay, Bini Syukri tu dia model. Selalunya saya katakan saya memang tak suka dunia artis.
Dia nasyid. nasyid. Walaupun walaupun nasyid, saya tidak melihat nasyid itu sebagai satu ilmiah. Saya melihat di hiburan. Tapi kalau di ustazah mungkin saya akan lebih respect. Dan bila dia minta kerja, artis minta kerja, saya tak tegur dia. Saya tengok dia, tapi saya tak pandang rendah. Dia isi interview, dia pandang tunduk. Dan berbulan-bulan saya perhatikan. Syukri suka dia. Saya tak kata benci dan tak kata suka. Sebab dalam dunia saya bukan nak mencari orang glamour jadi ahli keluarga saya. Tetapi saya mencari wanita yang berakhlak tinggi, yang kahwin dengan anak saya bukan sebab harta. Sebab anak saya handsome. Yang kedua, siapa je nak anak saya, dulu zaman Sendiri Tinggi, sampai sekarang, orang nak kahwin dengan anak saya bukan sebab anak saya. Sebab Rozita Ibrahim. Okay. Jadi ikhlas tu tak ada. Jadi bila dia bekerja, saya perhatikan je. Orang bagi hadiah dekat Ida tu banyak. Lepas tu bila Syukri memang famous, memang handsome gila. Dan Ida pun memang cantik. So bila saya tengok, bila saya bawa pergi aktiviti mana-mana, dia tak tinggal tudung dia. Dan dia angkat kotak. Dia tak rasa dia diva. Dan saya tengok waktu sembahyang. Dan semua orang selesa dengan dia. Dan setiap hari orang bagi hadiah, lelaki. Dan dia tak pernah kisah orang bagi hadiah. Yang Syukri nak ngurat dia, dia tak nak. Kunci dia tak nak tu saya suka. Mahal. Dan orang lain yang nak Syukri siap panggil saya mama, panggil saya mak. Saya jijik. Sebab nak dapat Syukri, even anak menteri pun pernah. Okay. Bini orang pun banyak. Kebanyakannya bini nombor 2. Dia bermadu, dia kahwin dengan lelaki kaya sebab nak kaya, dan dia sunyi berkahwin dengan Syukri dan nak menggoda Syukri. Masuk dalam rumah saya halau. Saya halau macam ni. Saya tak ngaku saya baik. Saya tak halau perempuan tu. Saya halau Syukri. Macam ni. Caranya bila perempuan tu, Syukri, dia tu siapa? Syukri seorang yang jujur. Apa saja dia akan cerita dengan saya. Mak, ni bini orang ni gila dengan saya. Tapi aku nak buat bisnes, mak. Dia punya link bagus, mak. Aku tak kira. Syukri, halal haram tetap haram. Saya kata. Lepas tu bini orang tu, saya macam ni lah bondia. Masa tu saya puan ni. Dia panggil saya puan. Saya kata macam ni. Kamu isteri orang. Kalau lelaki kau tu datang sini, orang kenamaan, apa jadi dekat anak saya ni? Saya sebenarnya ada masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga kau bermula daripada kau. Kalau kau dah tahu kau tak nak bermadu, kau kahwin dengan lelaki orang tu kenapa? Sebab harta? Habis kau berkahwin dengan Syukri tak apa. Saya nak buat bisnes. Bisnes apa tengah malam dalam rumah? Syukri, kalau kau nak bawa perempuan ni masuk dalam rumah, mak tak reda. Kalau kau sayang mak, kau jangan berkawan dengan perempuan ni. Syukri akur. Sebab Syukri senang cari kawan. Even nenek-nenek tua, siapa-siapa dia kawan. Ya, yang penting orang tu boleh dipergunakan untuk dapat duit. Itu Syukri. Okay. Dia bukan nak dengan bini orang tu. Dan ramai bini orang nak kahwin dengan Syukri. Even orang-orang tua pun ajak dia kahwin dengan anak dia. Okey, dipendekkan cerita. Bila dengan Ida ni tak nak dia. Bila tak nak dia, jenuh Syukri sampai give up. Bila give up, dia tengok, perempuan ni bagus. Aku nak perempuan ni. Okey, bila saya kata nak perempuan ni, yang Minang, bukannya saya. Yang merisik ialah anak saya. Yatilah. Okey. Dan kenapa? Bagaimana saya memilih menantu? Bila saya tengok, kebanyakannya menantu saya ni bukan orang senang. Dan saya bukan nak kahwinkan anak saya dengan orang kaya. Even saya berkahwin pun, kebanyakannya suami saya, minta maaf lah Ustaz. Tak payah cakap lah ya. Jadi bila saya dapat menantu ni, saya dah set saya punya mind. Saya dah tahu dah buruk ni Syukri ni macam mana. Buruknya anak lelaki saya ni macam mana. Saya memilih perempuan yang kahwin dengan Syukri. First, mesti ada maruah tinggi. Yang kedua, tak pandai masak, tak apa. Yang ketiga, willing untuk bekerja, suka bekerja. Yang keempat, basic agama, kalau dia sayang saya, dia penurut, dia akan ikut agama saya. Cara saya beragama. Yang kelima, rupa mesti ada. Ngakulah saya. Saya suka perempuan dan lelaki yang cantik. Kenapa? Saya nak nasab. Saya nak keturunan. Sebab bila saya dapat menantu yang ada rupa, saya nak tengok cucu saya. Dan saya bukan set saya punya mind untuk jaga cucu. Tapi saya nak melihat keturunan saya itu adalah keturunan yang bagus-bagus. Okay. Bila berkahwin, Ustaz, Syukri bukan mudah dididik, Ustaz. Isteri itu sabar-sabar manusia. Dan saya lah yang mengajak Ida untuk cemburu. Dan bergaduh. Saya tak pernah bergaduh dengan menantu. Tetapi saya bergaduh dengan Syukri. Saya bergaduh dengan Azim. Saya bergaduh dengan anak saya. Kenapa saya bergaduh dengan Syukri? Sebab respect tu kena lebih. Bila Syukri start menghargai isteri dia. Kenapa saya tak bagi dia duit? Saya biarkan dia bisnes. Saya kaya. Saya nak biarkan dia. Dia tak dengar cakap saya. Sebab saya sangat pegang agama.
So anak akan protes. Kalau diikhlas sayang saya, satu hari dia akan terima saya seadanya. Sebab kata Ustaz, jangan sekali-kali kamu merendahkan diri dekat anak baliklah nak, mak minta maaf. Jangan, kata Ustaz. Sebab kalau dia anak yang tahu tentang syurga, dia akan cari mak dia. So saya biarkan dia. Dia berniaga pasal malam. Jadi bini dia ni saya nak tengok. Walhal saya banyak duit, saya tak bagi. Bodohlah saya tak sayang anak saya. Sebab nak mendidik anak orang kaya bukan mudah. Sebab saya dah kaya. Jadi apa saya bagi dekat Ida? Saya bagi Ida masa tu kereta Peugeot. Ustaz tu dia bergaduh dengan Ida. Sebenarnya mak tu bukan bagi kat engkau. Dia bagi kat aku. Mak sayang aku. Mak bukan sayang kat engkau. Itu pun nak bergaduh. Pasal saya bagi Ida tak boleh. Jealous. Dan saya sangat akrab dengan dua mantu perempuan saya. Baik Ida, baik si Fiza. Ni Fiza. Mereka ni, saya nak bercerai, saya bergaduh dengan laki saya habis. Yang tahu masalah saya 100% plus 10. Agama tak bagi 10. 100% saya cerita pada Ida. Kedua saya cerita pada menantu saya. Ida semua tahu. Syukri tak tahu. Dia adalah kawan baik saya. Saya cakap apa? Syukri kalau perangai macam ni, kalau tak tahan sangat, katakanlah dia pernah satu ketika nak bercerai. Saya kata nak buat macam mana lagi? Saya kata Ida, kau tetap takkan miskin. Kau lah menantu aku dunia dan akhirat. Cucu tu tetap cucu aku. Kalau Syukri nak kahwin baru apa semua, langkah mayat aku takkan terima menantu tu. Sebab engkau adalah rezeki yang termahal yang aku bagi kat engkau. Tapi disebabkan Syukri ni dengar cakap saya, Syukri bukan kaki perempuan Ustaz. Syukri sangat kedekut, dia tak percaya ke orang. Even dia nak percaya kat Ida tu sangat susah. Dia takkan bagi, kau bagi lagi bini kau harta. Saya kata, tak nak. Aku tak nak, aku nak ikut cara mak. Mak kahwin cara mak tak bagi kat laki. Macam mana tu Ustaz? Ya, saya jujur. Kenapa? Syukri, Ida tak pandai simpan duit. Ida tak boleh ni. Kau jangan cari cara. Kalau bergaduh Ustaz saya dengan Syukri, tak ada benda lain. Saya bela menantu saya nombor satu. Sebab saya tahu buruk. Kenapa? Syukri, aku tak mampu nak mendidik engkau. Ajim, Mami tak mampu nak didik engkau. Tapi isteri yang aku bagi ni adalah kunci segala harta kejayaan yang kau akan dapat. Sebab pertama, aku takkan bagi kau perempuan bodoh, cantik sia-sia. Tak. Mesti orang cantik ada otak, ada hati. Perempuan ni kalau tak ada otak, Ustaz, dia guna kecantikan dia. Kau tegoda dengan apa tau? Dia punya fake semua. Cantik dengan lipstick, buang lipstick Ustaz, keluar hitam bibir dia. Tapi kalau dia cantik dekat sini Ustaz, dia boleh generate lagi harta. Sebab perempuan yang ada agama, perempuan yang ada otak lain Ustaz. Beza. Maka bagi saya, menantu saya tak pernah harap menantu saya pandai masak, sebab pandai kemas rumah. Sebab saya memang mendidik anak saya untuk jadi usahawan. Menantu saya. Kenapa? Sikap leadership ni saya boleh tengok. Dan saya sendiri Minang, even menantu saya kat depan ni pun, dia bukan nak anak saya pun. Dia tak nak. Tapi saya mengharap dia nak. Tapi kenapa bila orang tengok saya present, ni menantu saya bangga Ustaz. Kenapa? Saya tak nak, ni yang jujur je lah ya, harta kekayaan yang saya cari sebab saya ni sangat cerdik. Saya sangat banyak investment. Saya tak nak kecerdikan saya sebab anak saya yang tak berapa cerdik ni dikontrol oleh bini. Sebenarnya rahsia di sebalik tu, saya mengharap menantu saya ini adalah sahabat baik saya. Apa yang Kak Tam cakap ni betul. Sebab version saya masa miskin, saya nampak dalam perkahwinan saya sebelum ni, mertua ni selalunya kejam. Semua dicari dan kalau boleh, bukan setakat tu je. Dia kalau boleh perempuan yang asing ni, untunglah kahwin dengan anak aku ni kaya, aku ni berharta. Macamlah aku nak harta kau, yang kaya tu kau. Bukan anak kau pun. Sebenarnya betul yang kaya tu. Kalau saya kahwin dengan lelaki kaya, yang kaya tu bukan lelaki saya, keluarga dia. Betul tak? Jadi of course bila saya contoh macam Syukri cerdik. Dia adalah genetik saya, memang saya terdidik. Takkan saya nak bagi dengan keturunan sia-sia. Of course saya study. Tapi pandai-pandai saya pun bodoh juga Ustaz sebab tu kahwin cerai. Okey. Silakan. Okey Ustaz, soalan sambil diorang tengah sembang ni. Okey, lagi satu. Antara punca keretakan tu, Ustaz, adalah berpunca daripada nafkah. Nafkah ni ada dua, betul Ustaz? Betul. So nafkah zahir dan juga nafkah batin. Okey, so kalau ikutkan nafkah zahir tu, kalau kita tengok suami isteri ni, bila wanita ni bekerja Ustaz, so yang si suami pun mulalah culas, memberi nafkah. Nafkah dari segi wang ringgit lah. So jadi dia membiarkan isterinya sahaja. Yelah, isteri berkejaya kan. Macam kita tengok video tadi, dah bagi kerja. Tapi dia mempersoalkan pula kenapa isteri tak membantu di rumah.
Adakah tanggungjawab nafkah tu sepenuhnya atas suami dan perlu ke isteri mempertikaikan? Adakah salah ke isteri nak gunakan nafkah tu untuk diri dia sahaja? Macam mana tu Ustaz? Terima itu kasih. zahir. Batinnya pula lain Ustaz. Batinnya pula. Jenis patut-patut ayam saja Ustaz. Kan? Oh, patut ayam. Macam tu Ustaz. Yang tu kat tam pun boleh. Tadi bapak ulas ayam, juga ni nanti. patuk ayam. Ni kena patuk ayam banyak pula. ayam hari ni kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Okey, Kak Tam saya muliakan. Semua ibu ayah yang saya muliakan, ramai orang salah faham tentang nafkah ini. Maaflah saya pun budak baru belajar, tapi secara rendah diri saya kongsikan begini. Nafkah ini kalau dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tanggungjawab nafkah itu pada lelaki. Kepada pada lelaki. Maknanya seorang laki-laki tanggungjawab nafkah itu di atas pundak dia. Di atas dia punya tanggungjawab, responsibility. Cumanya ramai orang dia mempertikai soal nafkah, awak tak bagi nafkah tak dapat bulan ni semua. Mungkin dia tak faham. Sebenarnya seringkahkan begini Kak Tam Bonda ya. Dia macam ni. Nafkah kalau ikutkan ada tiga. Pertama dia panggil nafkah daruriyat. Yang kedua dipanggil nafkah hajiat. Yang ketiga dipanggil nafkah tahsiniyat. Apa makna seringkan lah jadi khusus kahwin pula nanti. Ini bukan ada suami banyak dah pun meninggal banyak ni. Lain sekali saya ulang balik. Pertama dia sebut nafkah daruriyat. Tak apalah ni macam ulang balik khusus dapat CJ dulu ni. Pertama sekali dia panggil nafkah daruriyat itu makna nafkah yang wajib. Wajib kena bagi. Kalau nafkah yang kedua dia panggil hajiat. Maknanya kalau hajiat ni kalau seorang suami nak bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi kalau bagi itu lagi bagus. Tapi kalau level paling tinggi dia panggil nafkah tahsiniyat. Tahsiniyat ni senang faham. Ini anak saya baju belang-belang doa jadi ulama satu hari nanti. Dia rajin berlari dan moga berlari tu otak dia pun banyak berjalan lah. Ya, kalau dia duduk diam sangat pun saya risau juga bunda ya. Saya dulu pun kuat berlari. Oh, yang tu kan anak Ustaz? Yang tu ke tadi anak Ustaz? Yang tadi ni? Yang baju belang-belang tadi. Baju belang-belang. Yang ada baru jatuh minggu lepas bunda. Boy, dalam juga kena jahit itu. Kecil lagi anak Ustaz. Alhamdulillah ya doa. Maksudnya? Tak apa, okey. Jadi ayahnya muda. Gitu saya faham. Cakap sajalah. Saya okey je. Okey, sambung. Nafkah apa tadi? Saya lupa je tadi Ustaz. Nafkah apa? Nafkah paling tinggi sekali dia panggil nafkah tahsiniyat. Nafkah tahsiniyat maknanya nafkah bermewah-mewahan. Maksudnya seorang suami kalau sampai satu tahap dia boleh bagi nafkah mewah itu bonus. Paling penting antara tiga dia panggil daruriyat. Nafkah daruriyat itu kalau Imam Nawawi rahimahullah pecahkan ada 7. Dengar baik-baik ibu ayah, penonton-penonton semua mana yang dapat menyaksikan kita ini Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan, mana-mana yang dapat menyaksikan siaran ini, dengar baik-baik. 7 perkara. Pertama sekali, ni wajib tau yang saya cakap ni yang wajib. Pertama sekali wajib sediakan makan dan minum. Wajib. Makan tak kak? Tak angguk. Maknanya suami bagi ke tak ni? Pertama bagi makan dan minum. Kedua menyediakan pakaian. Ketiga menyediakan tempat tinggal. Keempat menyediakan perkakas rumah. Perabot kena ada. Ini wajib yang saya cakap ni wajib ni. Yang kelima menyediakan alat-alat penyedia bahan-bahan masak. Borehnya ni bismillah. Borehnya kena beli. Kena ada semua cili, gula, garam semua itulah. Lagi apa lagi? Yang keenam menyediakan alat pembersih badan. Shampoo, berus gigi, kayu siwak sugi. Dia sunnah, dia lain. Disediakan alat pembersih badan. Wajib, suami wajib beli. Ketip kuku ke apa, kau tak jadi kuntilanak punya jari bini kau, tak boleh. Ustaz make up, Ustaz tambah make up. Make up. Dan yang ketujuh, wajib sediakan pembantu rumah jika mampu. Dia kita garis bawah kan, jika mampu sediakan pembantu rumah. 7 perkara ini kalau suami awak buat, selesai dia punya nafkah. Kalau dia bagi lebih, sedekah atau ihsan. Cuma kalau perincikan panjang lagi lah. Contoh makan. Makan pula sehari wajib suami sediakan berapa kali kak? Wajib sehari berapa kali? Makan berapa 6. kali? Oh ya kursus ke?
Oh sarapan, kudapan, cicipan, malam kapan. Tinggal tu makan tak habis-habis. Sujud keluar cendol banyak nak makan. Dia wajib bengkok laki kau kak. Mana boleh banyak ngat. Dia wajib sehari 2 kali je. Gaut Ustaz. Ha? Cik manis. Gaut nanti. Gaul tak boleh. Tak apa, bonda ada rawatan. Ni, dia wajib sehari 2 kali je. Kalau dia puasa, macam bonda kerap puasa ni, dia puasa, dia pagi, sahur ataupun buka puasa. 2 kali je lah. Selebihnya, sedekah. Tadi pagi dah makan, malam tengah hari dah makan, malam geprek, gepuk, gepek, gembuk, gembas semua. Ayam apa lagi sekarang macam-macam. Itu bonus. Itu bonus. Itu. Lagi apa lagi? Menyediakan rumah, tempat tinggal. Wajib suami. Jangan pula kahwin nanti, bang mana rumah kita. Tak payah. Nak kiamat dah ni, akhir zaman. Dajjal nak mari dah. Duduk bawah jambatan, sudahlah. Oh tak boleh. Sebab tu bonda saya tak bersetuju. Mana-mana suami, dia kahwin saja, kemudian dia ajak isteri duduk dengan mertua. Atas kerelaan. Atas kerelaan tak ada masalah. Maksudnya isteri tu rela, it's okay. Tapi kalau isteri tak reda, ingat perkahwinan ini antara din. Dua-dua mesti reda. Kalau isteri reda, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kalau isteri tak reda, suami wajib cari rumah. Wajib Ustaz, urut besar wajib. Wajib. Tak jauh tak apa. Kadang dia nak nengok mak dia juga. Tapi tak jauh. Jangan sebumbung. Kalau isteri tu minta. Pasal kita faham orang perempuan. Dia ada masa. Dia bukan nak beriah macam ni. Ini pasal forum ni. Samalah saya pun. Dia bukan masa dia beriah sangat. Kalau dia duduk dengan mertua. Mana boleh nak. Perempuan kan. Dia ada hari dia panggil hari malah. Dia panggil. Malah masak. Malah bersiap. Malah semua malah. Ke hari-hari. Dah. Tak adalah hari-hari malah. Sabar puan, sabar. Dia malah nak bersiap. Dia duduk menengok TV, nak rehat, manjang kan. Mungkin dia nak ada kebebasan. Apa, me time ke apa. Dia nak rehat. Bolehkah dia buat macam tu kalau duduk dengan mertua? Tak boleh. Sila panggung lagi ya. Mak untuk tambah yang sila panggung isteri akhir zaman. Kadang tu Ustaz baru nak rehat. Tiba Baru mak nak betul rehat. lalu. Dah cop Tak kita boleh, malas. tak boleh. Itu penting. Jadi suami kena mengambil kira benda-benda tu. Ataupun satu lagi saya tambah. Ada masa. Ada. Dia macam ni. Sehari pun tak apa Ustaz. Ada orang petikai. Dia macam ni. Dia kata, Ustaz, suami saya sibuk bagi duit kat mak dia. Bagi duit kat mak, saya dengan anak-anak tak ada apa pun tak dapatnya. Dia bagi ke mak dia, manjang dia tu. Dia macam ni, dengar baik-baik ibu ayah semua, ni anak-anak lelaki, suami-suami baik-baik, dengar baik, ahli syurga semua dengar. Dia macam ni, dalam Islam, keutamaan, priority. Susah no nak menyebutnya. Priority. Banyak akan strawberry lepas ni. Keutamaan itu isteri dan anak-anakmu dulu. Anak isteri dulu wajib diberikan kecuali. Kecuali dah kecuali. You know, kecuali except illa. Kalau mak tu miskin, susah, melarat, barulah selesai anak isteri semua, mak pun sama kita kena bagi juga. Tapi kalau mak pun dapat pencen, golden handshake, lepas tu dia pun tak ada masalah, tak payah. Isteri dan anak-anak keutamaan. Sampai satu tahap dalam Islam, boleh curi duit suami tau. Curi mana boleh dalam Islam. Tapi kalau suami jenis tak bagi, boleh ambil. Dia istilah curi ni mungkin tak sesuai. Tapi ambil tanpa izin. Apa lagi curi lah kan. Dulu zaman Nabi ada satu perempuan nama Hindun. Dia datang jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, suami saya Abu Sufyan, dia memang kedekut ya Rasul. Tak hidung masin tangkai jering. Dia kedekut tu Haji Bakhir bila baik kedekut. Nanti saya tambah. Dia kedekut betul ya Rasul. Saya punya portion, nafkah saya, isteri, anak, tak ada dapat. Tak dapat apa langsung. Jadi satu hari ya Rasul, saya ambil duit dia sikit. Saya ambil duit dia. Orang perempuan kan macam tu. Dia buat dulu baru minta hukum. Dia buat dulu. Jadi saya ambil duit dia. Tak tahu gantung seluar belakang pintu ke apa. Slow. Ambil. Jadi saya ambil duit suami saya. Jadi saya nak tanya, Ya Rasul, boleh ke tak ambil suami? Kau dah ambil dah baru tanya hukum. Nabi kata, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh ambil duit suami tanpa pengetahuan. Dengan syarat, ambil itu secukup yang patut kau dapat. Jangan balun cerah bank dia. Jangan.
Secukup macam mana tu Ustaz? Maknanya portion Kalau dah pendam bertahun-tahun. Oh itu macam gerah tu. Dia jamak takdim namanya. Dia maknanya ambil padan-padan yang kau patut dapat lah. Hari ni kau makan apa ambil itu sudah lah. Tak apa ambil satu kad je Ustaz. Tak boleh. Cerah kepala bapak mentua aku. Tak boleh. Ambil padan-padan saja. Maknanya Islam dia sangat menitik beratkan keharmonian menerusi tanggungjawab. Saya ingat macam tu lah kot lebih kurang. Mungkin Kak Tam sikit lagi masa kita, Kak Tam boleh ulas berkenaan dengan yang saya cakap tadi, nafkah batin tu. Oh, jap Kak Tam. Lagi satu. Ada orang bagi alasan Kak Tam. Kadang dia kata, oh saya suami susah, saya miskin, saya tak ada duit. Kalau saya dah tak ada duit, saya tak payah bagi nafkah. Betul tak? Ada kan? Ada. Saya miskin Oh, Ustaz. Saya miskin, saya tak ada duit. Jadi saya tak payah bagi nafkah. Biarlah isteri saya pergi kerja, saya tak ada duit. Saya pun pendapatan sikit apa. Macam mana saya nak bagi dia makan? Saya akan jawab, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Silakan kata. Ustaz saja buat iklan Ustaz ni. Baru nak pergi kencing tan. Hebat Ustaz Gua. Ni antara tokoh yang saya kagum ni. Tak ada. Okey Ustaz, saya ada rasa macam nak lawan Ustaz jugalah. Okey, silakan Kak Tam. Lawan-lawan ni masih suka Kak Tam. Dari segi ilmu agama mungkin tak dapat lah. Tapi dari segi yang lain lah. Ya. Jadi yang bab bonda tadi kelip-kelip tu. Jadi ni yang pakai ni. Bonda pun kena jugalah. Itu ada. Jadi tentang nafkah kan. Sebenarnya apa nafkah batin tadi kan. Sebenarnya benda ni kita dah tahu awal dah. Ni jadi Kak Tam tadi Ustaz ada menyanyi kan. Kak Tam nak nyanyi juga. Silakan. Sebab benda ni telah dipesan oleh P. Ramlee kepada lelaki dalam bentuk lagu. Alah kita orang ni kalau semua menyanyi. Dalam bentuk lagu. Dia P. Ramlee sebelum dia ada satu lagu. Tidurlah, tidurlah, wahai permaisuri. Tidurlah, wahai permaisuri. Tidurlah, wahai permaisuri. Tidurlah. Siapa pernah kaji berapa kali P. Ramlee sebut permaisuri? 7. Berapa kali P. Ramlee sebut permaisuri dan apa sebenarnya di sebalik kata tidurlah itu? Ianya adalah satu terapi. Ianya adalah satu jaminan seorang suami terhadap isterinya dan apabila seorang suami menyuruh isterinya tidur bermakna suami belum tidur. Puan Rozita, betul juga. Suami itu belum tidur lagi. Kalau dia dah tidur, macam mana dia boleh nyanyi lagu tu untuk isteri dia? Tapi hari ni berapa ramai suami yang tidur dahulu kerana sebelum isteri. Sebelum isteri tidur, Package dengkur. tanpa mengambil kira kenapa isteri aku lambat tidur. Tanpa peduli. Dan apakah sebenarnya? Tidurlah wahai permaisuri, tidurlah pejam mata, tidur nyawa. Ustaz. Saya baru nak tidur. Apa tu? Ustaz yang tidur. Menunjukkan Ustaz macam mana tua sekalipun seorang wanita itu Ustaz. Dia perlu dimanja, dia perlu dibelai bukan dengan fizikal tetapi dengan kata-kata. Malam ni saya nyanyi untuk dia. Malam ni saya nyanyi. Tunggu. Apabila Ustaz saya ya, betul lah. Saya terus amal. Kak Tam baru nampak semangat ni. Tapi saya tak rasa suara Ustaz sesedap Kak Tam. Saya boleh adjust. Saya boleh tune. Tengok bonda dia nak melawan juga tu. Tak, maksudnya bagusnya seorang suami ni saya kata contoh. Maksudnya bila dia mendengar kita berbicara macam ni, Ustaz terus terkesima untuk buat pada bini dia. Kalau semua perempuan lelaki bersikap macam ni, insya-Allah saya rasa tak ramai wanita buat macam ni. Miskin pun tak apa. Puan Rozita, miskin pun tak apa. Kak Tam percaya. Betul Kak Tapi Tam. handsome. Handsome ni Ustaz sebenarnya Nombor Kak Tam 2. tahu apabila kita mengambil kira kehandsomean seorang lelaki itu ianya berlaku sebelum kita kahwin Ustaz. Masa kita kahwin first impression, betul tak Puan Rozita? Kita tengok you good looking, kita rasa okey. Lepas kahwin kita dah tak kisah dah. Cuma janganlah kita take things for granted. Walaupun kita suka dekat you, walaupun dah kahwin, banyak sangat diperkatakan orang perempuan kena jaga diri, jaga dalaman, luaran. Kurang diperkatakan orang lelaki jaga dalaman dan luaran. Betul. Masuk bilik tidur dengan kain plekat paras dada. Gajah duduk. Suka. Gajah duduk. Kain plekat cap gajah duduk paras dada sambil menggulung-gulung kain yang bawah ni jadi miniskirt. Anak gajah. Dengan pakai baju pagoda, ingat kita perempuan tak ada selera ke? Gitu. Jadi orang lelaki dia kena check semua. Kalau dia tak nak orang perempuan
Orang perempuan berbau ni Puan Rosita, cerita berbau badan ni, yang banyak diperkatakan ni orang perempuan. Betul. Orang perempuan kena wangi. Orang lelaki tak payah wangi ke? Mulut macam mana? Bangkai. Badan macam mana? Puan Rosita, rambut macam mana? Saya sambung. Mulut bau bangkai, ketiak bau longkang. Lepas tu mengharap kita jadi Aishwarya. Ambil. You rasa tak kebarai? Lepas tu bagi duit sayang. Anak dara kau lawai kan? Bila kau dah kahwin kau bodoh sangat. Macam apa hantu koyang dalam hutan. Macamlah dia handsome sangat. Ya, betul. Betul. Yang menjelekkan kita pun lelaki. Ya. Yang menghina kita pun lelaki. Wajar lelaki Ustaz. Saya tidur pakai jubah tau. Bau minyak gaharu. Nanti kita boleh interview Ustazah ni kan. Jadi sebenarnya apa yang P. Ramlee berpesan kepada orang lelaki sebenarnya untuk jangan kita hilangkan ataupun kita nafikan bahawa wanita ini perlu dibelai perasaannya. Jangan kita ingat belayan tu adalah hubungan intim, hubungan badan. Kadang-kadang orang lelaki dia salah faham. Bila isteri babanya manja tu dia ingat benda lain. Sebenarnya Dia kalau sorry kita beremosi sebab kita perempuan kita Ya, lawan betul, Ustaz. betul, Dia betul, macam ni Puan Kak Tam. Dia rasakan hubungan intim tu macamlah dia bagus sangat. Ya, dah cukup dah. Dia kata dia kira Mana masuk dalil, kira dah Sekejap. power tu. Ustaz kenapa? Saya cari dalil sekejap. Ustaz jangan buat sibuk Ustaz. Chat GPT saya cari. Mana tadi ya? Apa bapak ayam banyak ni? Okey, sama benda, sama benda. Ni ingat hubungan badan tu kepuk akhirnya dah hebat. Itu lelaki zaman-zaman kita. Betul, lelaki tidak menyelerakan. Tetapi lelaki menuntut kami ni bidadari. Walhal dia, ya Allah, Nah. keluhan. Betul. itulah dia Ustaz. Nampak? Itulah. Dua lawan Saya satu. jawab. Jawab. Saya boleh Ustaz. jawab? Ya. Okey, dia macam tak ni. apa. Nak kena tenang. Ustaz yang sensing lengan. Dah, sebab itu Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, Nabi takkan balik ke rumah melainkan dalam keadaan sudah bersugi. Nabi bersiwak, wangi-wangi sebelum jumpa pasangan. Nabi wangi, Nabi harum. Betul lah tu, maknya ikut Nabi lah perangai. Kalau berwangi-wangi sebelum tidur tu, cuma masalahnya adalah seorang suami pula, dia jangan tinggi sangat expectation. Dia hentam tongkat ali 4 cawan, kepala jadi besar masjid, balik dia nyanyi, musim hujan. Macam minta sedekah. Dia urut-urut belakang kita. Perempuan faham tak? Dia macam kucing jantan, kucing betina lari sampai masuk bawah kereta. Bunyi bawah tu kan. Dia sebenarnya, kalaupun suami tu dia nak, kalau isteri, dalam hadis Nabi sebut, kalau suami tu nak, isteri tak nak layan, dilaknat sampai pagi. Dia kena layan juga macam mana sekalipun. Walaupun bau busuk. Walaupun. No, walaupun. Tapi dengar dulu. Tapi kalau seorang suami tu pula Islam aja, dia sebelum mukaddimah tu kena ada. Mukaddimah kena ada. Dia panggil apa? Ada al-kalimah wal qubulah. Maksudnya ada cakap-cakap manis-manis, persiapan, wangi-wangi. Wal qubulah tu cium-cium. Romantis lah. Apa persamaan awak dengan cicak. Cicak lekat di dinding, awak lekat di hati saya. Cia. Gitulah. Aku dicicaknya. Jadi okey lah, romantis. Every night in my dream I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Barulah go on sampai ke subuh. Celine Dion ni bagi. Dia baru ada intro bagi saya. Betul bonda cakap. Cuma kita di pihak laki pun. Tapi akak pun tam-tam jap-jap pencen bertelekong sampai ke subuh. Janganlah gitu. Telekong, suami baru dah wuduk. Air semayang, wuduk. Dia kan kuat tahajud. Tasbih tak tinggal. Tahajud, nak semayang, wuduk. Wuduk. Jangan Kak. Layan suami, jaga wuduk, tahajud malam, itu sunat. Layan orang tua ini wajib. Wajib. Orang tua ini. Sorry. Jangan salah tunjuk Ustaz. Sorry. Tak, pasal yang ada pun dia. Muda pun dia, hak tu pun dia. Macam itulah ya. Kata sambung kata galang. Dah. Cukup. Okey, lagi satu kan. Kalau satu bagi Kak Tam lah kan. Hari ni kita punya tajuk ni forensik rumah tangga, forensik keluarga. Pada saya dia adalah satu benda yang bukan saja berakhir dan bermula di sini, tapi patut dibawa ke dalam setiap rumah. Setiap keluarga di Malaysia. Khususnya dan di seluruh dunia amnya. Kenapa forensik
keluarga ni kita tidak bawa dalam keluarga. Berapa ramai orang lelaki, saya bukannya nak jadikan pentas ni untuk nak hentam lelaki, tak Ustaz. Betul Ya, saya cakap. betul. Saya, suami saya lelaki Ustaz. Oh, betul. Oh, iya ke? Baru tahu. Suami saya lelaki. Baru tahu. Saya baru tahu. Yang mana tu? Cuba mana tunjuk tu, sikit. Katam? Yang mana? Rasa boleh agak tu. Suami saya lelaki dan suami saya telah menjadi asbab untuk saya mendapat 3 orang harta dunia akhirat, iaitu 3 orang anak lelaki. Alhamdulillah. Ayah saya seorang lelaki. Encik Amin seorang lelaki yang sangat saya kagum sebenarnya. Saya? Sangat kagum kepada insan ini. Saya? Laki. Ustaz daripada dulu saya tengok orang ni besar. Oh. Tapi bila nampak dia kecil lawanya orang ni. Gitu. Kak Tam dah memuji tu Kak Tam. Betul, Katam, betul, eh. Katam puji lelaki suami dia kat sini tak? Tak ada tu yang boleh tu. Itu yang boleh. Saya Tu boleh yang- macam tu tak? Ah. Saya boleh puji Ustaz tak? Oh, tu lain tak macam kata Okey, apa Cik Amin tu. tak ada respon. Lain macam tu. Gelak. Kak Tam, saya sekolahkan Kak Tam sikit. Kata suami saya, betul kan? Ha. Jangan memuji suami. Jangan memuji lelaki lain. Okey. Kita bincang belakang lah pun. Okey. Jadi kita sambung balik Puan Zita. Ustaz, saya sambung Ya, balik. ya. Berapa ramai orang lelaki yang berani bertanya kepada isteri dia sebelum tidur, sayang, apa yang you rasa tak berkenan dengan I hari ni? Saya Ustaz sebenarnya, kenapa saya boleh bertahan jodoh dengan suami saya? Sebenarnya kalau dari segi keuangan, saya pada skala saya lah, skala kecil lah sebenarnya. Tapi saya macam cerita Bonda Rosita ni, saya dengan suami saya. Tetapi yang menyebabkan saya tak bercerai, kerana suami saya tahu macam mana dia nak jaga jiwa saya. Oh, okey. Macam mana dia boleh jaga jiwa saya. Banyak lelaki macam tu. Sebenarnya cerita Tidurlah Permaisuri itu cerita dia. Dia adalah orang yang setiap hari dia akan tanya saya, apa yang you rasa tak best dengan I hari ini? Dan saya akan cakap. Saya akan cakap semua. Apa yang you tak puas hati dengan perkahwinan kita? Saya akan cakap. Menyebabkan dalam jiwa saya tak ada benda yang terbuku dekat suami saya hampir 40 tahun. Tak ada perkara yang menjadi dendam, tak ada perkara yang terbuku. Dan dia tahu apa yang saya perlu dan apa yang saya mahu mengikut skala kehidupan kami. Saya kata pillow talk. Piloto. Sembang bantai. Ya. Sembang bantai lah. Itu perlu. Tapi sembang dengan orang. Tapi Ya. dengan bantai. Dengan bantai. Dengan bantai. Tapi jangan tidur dulu, berdengkur. Jadi Kena nyanyi tadi. Okey. Lepas tu? kebanyakan orang lelaki sebab dia rasa benda ni tak penting. Alah aku dah kahwin dah. Kalau aku tak sayang takkan aku kahwin. Oh. Kalau aku tak cinta takkan aku kahwin, aku boleh bertahan. Perempuan tak nak dengar yang tu. Perempuan tetap nak dengar aku cinta padamu. Allah. I love you so much. Kenapa Ustaz? Taklah. Ustaz seperti Ustaz Dia, membakar. dia masuk Pagi dia tadi Kak Tam, masuk tu. Ustaz, pagi tadi Kak Tam buat live juga. Kak Tam cerita tentang rumah bonda. Ramai yang mencadangkan bonda. Tak sangka Kak Tam. Ramai yang mencadangkan Kak Tam buatlah camp pembangunan wanita. We time. Kita beramai-ramai di rumah bonda. Saya rasa itu satu idea. saya kita patut setuju. fikirkan bonda sebenarnya. Saya setuju. Kalau saya panel lah. Betul, teruskan. Ustaz bagi hint lagi Puan Azniza. Puan Azniza. Tak ada. Okey, Betul. cadangan. Antara soalan yang meruntun hati Kak Tam adalah, Kak Tam, saya dah 3 hari tak bertegur dengan suami saya kerana suami saya beri saya silent treatment. Disebabkan oleh itu adalah live, saya nak mematikan air lah, tutup cerita. Saya cakap, kenapa tidak you pergi tegur husband you? You pergi tegur husband you, Assalamualaikum bang, kita ni dah 3 hari tak bertegur. Apa salah saya? Boleh tak abang cakap supaya saya boleh perbaiki? Kalau saya tidak boleh bercakap dengan abang, adakah saya perlu bercakap dengan suami jiran? Allah. Ambil kau. Jiran tu. Tapi Kak, dalam Islam, tak bertegur lebih 3 hari, tak masuk syurga tau. Itu hubungan persaudaraan, kawan, jiran. Apatah lagi suami isteri. Yang saya tak faham ni Encik Amin, tak boleh ke orang lelaki ni bersikap sedikit mengalah dengan isteri? Kalau benar isteri tu salah, itu sebab Kak Tam cakap. Perlunya solat jemaah tu Ustaz. Betul. Perlunya solat jemaah, bahawa suami perlu mentarbiah isterinya bahawa aku ni lah khalifah kau. Setiap hari Ustaz, kalau tak dapat 5 kali, sekali sehari. Tak dapat juga. Pencen daripada jadi jantan. Minta maaf saya cakap. Betul, sokong. Kerana Profesor Hamka telah berkata, di dalam masyarakat binatang tak ada manusia. Tapi dalam masyarakat manusia banyak binatang. Allah. Fikir-fikirkanlah bersama-sama. Jadi bagi saya ini adalah kelalaian dan juga kealpaan orang lelaki yang tidak memahami apakah erti tanggungjawab itu yang sebenar. Satu hari bersolat bersama isteri,
Selepas bersolat, bacakan kesalahan pada hari itu. Kita ada kaedah Ustaz. Ustaz lebih arif. Solat isyak sebelum tidur. Kesalahan sebelum tidur ni. Satu hari sebelum tidur, solat isyak. Bacakan kesalahan isteri atau kekurangan atau kelemahan isteri. Solat subuh, harapan suami. Yang pergi kerja, jaga mata, tundukkan pandangan. Jangan memuji orang lelaki. Niat ikhlas untuk bekerja. Jangan curang hati. Saya percaya tak ada orang curang benda. Betul. Saya percaya. Kenapa wanita boleh curang? Bukan saya memberi tiket kepada wanita untuk curang. Tolong faham. Saya dah beritahu awal-awal macam mana sekalipun wanita tidak boleh curang. Isunya kenapa wanita itu boleh curang? Kerana ada ruang kosong dalam kehidupan yang telah diisi oleh orang lain. Allah. Setuju. Sangat-sangat terkedu, terkesima apa yang Kak Tam sampaikan. Betul. Apa yang Kak Tam sampaikan tu memang kenalah. Apa tadi Kak Tam? Jangan memuji isteri, jangan memuji orang lain ya selain Keperluan. Sebenarnya dia sebenarnya tak ada keperluan. Kak Niza pandang kita dua point. Macam Kak Tam bergurau dengan ustaz ni tadi, dia khalayak ramai tau. Dia takkan ada benda yang insya-Allah ustaz pun cakap tadi jangan berdua. Betul. Yang berdua-dua ni tak ada keperluan anda berasa bangga dengan pujian orang, tak ada sebab anda nak memuji orang sama ada lelaki ataupun perempuan. Tidak ada sebab anda nak memuji orang lain, mengkagumi orang lain yang berlainan jantina, melainkan ke jalan maksiat. Jadi kenapa nak dibuat juga? Okey. Bonda pernah cakap pasal emotional intelligence. Adakah wanita ni penuh dengan emosi? Tapi kadang-kadang kita kalah dengan emosi pun. So jadinya, tapi lelaki tinggi ego. Adakah ego dan emosi tu membunuh rumah tangga tu? Bila saya cakap tentang poyo, bila saya cakap tentang perempuan mengada-ngada, minta maaf saya cakap, saya tak suka perempuan lemah lembut. Buruk bahasa saya. Betul. Kenapa? Pun, kelembutan perempuan contoh sekeras-keras Kak Tam, bahasanya yang sangat tajam membisa. Sekeras-keras bahasa saya sebagai usahawan, takut tu kahwin dengan perempuan dominan. Ada aku kisah, kau takut dengan aku dominan. Tetapi perempuan dominan bila dia menyerahkan jiwa dan raga, sedia untuk jadi seorang isteri, lelaki itu umpama raja, sangat bertuah berkahwin dengan perempuan dominan. Perempuan yang cerdik ni susah nak dapat, tapi perempuan poyo lemah banyak di pasaran. Nak yang mana satu? Jadi perempuan ni kenapa dia beremosi? Kenapa? Kata pepatah Melayu, tangan yang lembut menggoncang buayan, mampu menggoncang dunia. Hanya lelaki yang tak bijak menadah memegang perempuan tu. Sebab perempuan yang berani ni, kalau kamu dapat pegang dia, kamu akan pegang umpama apa tahu? Satu bank negara, bank kasih sayang. Tapi lelaki banyak bodoh. Sorry statement ni. Lelaki ramai bodoh. Gagalnya sebuah perkahwinan, jangan salahkan perempuan. Kenapa? Lelaki adalah seorang khalifah, seorang imam. Nak ajak solat bini pun susah. Tapi bila cakap hal agama, dungdang keluar hadis bapa hadis, tapi bab diri sendiri belum habis. Hadis dia tu sebenarnya habis. Betul tak? Jadi kalau cakap tentang emosi, kenapa perempuan ramai boleh jadi leader? Kenapa? Sebab lelaki hilang kejantanannya, hilang kelelakiannya, hilang kepemimpinan. Akhirnya perempuan jadi rosak. Sebab apa? Perempuan kalau berkahwin, dia tidak ada ilmu, dia hidup dengan emosi. Dalam perkahwinan, untuk menjadi leadership yang bagus, sebab tu perempuan yang bijaksana ni, kenapa kalau tak salah dalam satu hadis ya, lelaki memang pemimpin, tetapi yang menjaga sebenarnya sebuah maruah rumah tangga ialah seorang isteri. Sungguh, lelaki akan jadi hebat sebab memiliki wanita yang hebat. Tetapi dalam kehidupan saya hebat bukan sebab saya hebat, tapi sebab Allah memilih saya dengan ujian yang sangat berat. Dan bila saya melawan fitrah kewanitaan saya, apa dia? Saya seorang Sri Kandi. Saya tak letak saya seorang wanita. Saya adalah seorang pejuang untuk rezeki yang halal. Saya memperjuangkan anak saya. Tetapi sama ada suami saya ingat saya, anak saya ingat saya, staf saya ingat saya, itu bukan masalah saya. Kenapa? Masalah tu wujud bila kau sendiri tak pandai nak solve masalah. Ada manusia, masalah kecil, dia tak boleh nak selesaikan, nak manja, nak cantik. Betul? Tapi ada perempuan mampu menyelesaikan masalah negara, masalah kewangan yang besar. Sebab tu hidup ini ialah satu cabaran. Ramai orang tak suka perempuan kuat seperti saya. Kenapa? Belagak, sombong. Yang belagak tu apa? Sebab kau lemah, kau poyo bagi perempuan. Bagi lelaki kau tak suka, aku tak kisah.
kisah kau tak suka aku. Ada aku kisah apa yang kau kisah. Aku kisah apa yang Allah kisah. That's it. Mudah sangat. Berikan tepukan. Okey, itu closing pada bonda. So kita nak dengar Kak Tam dengan Ustaz. Last kali untuk penutup lah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai kepada penghujungnya. Apa yang Kak Tam ingin berpesan ya, kepada diri saya lah terutama sekali, kita sebagai seorang wanita, apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah berjuang. Anda harus berjuang dan letakkan satu sasaran. Di mana pun anda berjuang, pastikan anda berjuang untuk menang. Tidak ada siapa yang boleh menyekat kemenangan anda jika anda berpegang kepada satu prinsip bahawa manusia tidak akan meluncur naik dengan pujian dan manusia juga tidak akan jatuh tersungkur hina dengan kejian. Jadi apa pun yang berlaku, dia adalah pilihan anda. Sebagai satu kata-kata penutup daripada Kak Tam, untuk pertemuan kita pada tengah hari ini, Puan Rozita, pergi ke rumah bonda membawa tongkat. Di tepi air terjun bertemu hang jebat. Anda memang wanita hebat. Semoga usaha mendapat berkat. Kita kalah ni Puan. Pantun kita ada langsung nak balas ni. Tak pandai. Saya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bonda, Kak Tam, semualah yang saya doakan kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Banyak-banyak pesan bonda tadi, paling trigger di hati saya adalah jaga solat, jaga semayang. Malah tadi rakan kita tanya soalan pun, bonda tanya, kau semayang tak dik? Kau jaga semayang tak dik? Memang betul. Solat ni adalah jalan menyatukan hati ke arah yang maha satu. Itu saja. Gaduh macam mana pun orang tua saya pesan, orang Kedah, hang gaduh dengan bini hang gaduh. Ajak semayang berjamaah. Tadi kan kita utara selatan, mengamuk, marah kan. Tapi bila semayang, menyatukan kembali arah matlamat kehidupan falsafah dia. Betul, siapa jaga semayang, Allah akan pelihara kehidupan suami isteri. Bila subuh utuh, pagi mukukuh, hati teduh, keluarga takkan keruh, damaikan berlabuh. Bila zuhur teratur, diri jujur, hati tak kufur, rasa selalu syukur, amal tak uzur, keluarga kan makmur. Bila asar kelar, jiwa sabar, jiwa kan tegar, senyum lebar, rezeki keluarga kan lancar. Bila maghrib tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat tidak kan gaib. Bila isyak terjaga, malam bercahaya, keluarga damai sejahtera. Jagalah 5 waktu semayang agar Allah jaga kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Sebagai penutup, ramai sangat perempuan hari ini, kita tutup satu lagu. Ya, sikit. Kumpulan intim. Ya, saya in-house. Jadi saya nyanyi, dia tajuk dia wanita. Dia kata, wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha yang akan membahagiakan syurga di dalam rumah tangga. Dapatkan yang original tak lama lagi di pasaran. Memang takkan keluar. Wallahu a'lam. Terima kasih bonda, terima kasih Kak Tam, terima kasih Umi, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last sekali. Kata-kata daripada bonda. Terima kasih Kak Tam, kakak yang sangat saya sayangi. Terima kasih juga Ustaz Ilyas yang sangat menggembirakan kami. Sebagai seorang bonda, kenapa saya panggil diri saya bonda? Kerana saya melihat kerendahan saya seorang yang tidak berpendidikan. Saya sebagai seorang usahawan, saya nak mengakhiri usia saya dengan benda-benda keindahan, bertemu dengan orang-orang yang baik. Dan saya percaya selain daripada panel yang baik, staf-staf saya yang sangat baik menggembirakan saya, dan tetamu yang ingin belajar ilmu dengan kebaikan, saya merawat jiwa bersendirian dengan guru-guru saya. Akhirnya saya menemui satu jalan. Dalam kehidupan, jangan sekali-kali kita sebagai wanita menjatuhkan air mata kita untuk menagih sesuatu daripada anak kita, daripada suami kita, daripada siapa saja. Pergantungan manusia itu adalah salah. Tetapi berbuat baiklah kepada manusia walaupun mereka zalim dengan kita. Bahawa hidup di dunia ini memang sakit dan penuh duri. Tetapi terfikir tak di alam barzah nanti, di akhirat nanti lebih pedih. Bahawa hidup ni hujungnya kita tetap mati. Kamu kaya, kamu cantik, kamu muda, kamu tua, kamu sehat, kamu sakit. Penghujungnya tetap mati. Tetapi janganlah matikan hati kamu sebelum kamu mati. Jangan sentap
yang bukan-bukan. Walaupun saya tak pandai berpantun, saya cakap straightforward. Saya tidak pandai berbahasa bahasi. Kadang-kadang bahasa saya kasar sangat-sangat. Kenapa? Dengan kekasaranlah yang mampu menyergah saya untuk saya bangun. Dalam kehidupan ni, racun atau madu adalah apa yang saya telan, apa yang saya buat. Dalam kehidupan pilihan terletak pada kita. Yang baik pun kita pilih, yang buruk kita pilih, tetapi tidak boleh disatukan. Akhir kalam daripada saya. Terima kasih banyak kepada semua yang menjayakan program ni. Sekiranya ada kata-kata saya yang sangat lancang dalam pendengaran, maafkan saya, dan sangat saya gembira dapat bertemu dengan dua insan mulia dan anak-anak saya yang menjayakan program Forensik Keluarga. Semoga memberi manfaat untuk dinawi ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan kepada Bonda Rosita Ibrahim, Ustaz Ilyas dan juga Kak Tam. Bondaku si ikan kalau